Soalan, minum soda. 7-Eleven promosi, 4 botol kosong tukar sebotol air berkarbonat. Xiao Meng ada 360 botol kosong. Berapa botol air berkarbonat boleh dia tukar? Cikgu Surya ajar kaedah pantas untuk selesaikan ini. Pertama sekali, mari kita lihat. Soalan ini berikan kita 4 botol kosong. Jadi kita lukis dulu 4 botol kosong. 4 botol kosong ini boleh ditukar dengan sebotol air berkarbonat. Jadi botol soda ini bersamaan dengan botol kosong dengan soda ditambah. Begitulah caranya. Dari sini kita tahu, jika kita ambil satu botol kosong di sini dan satu lagi di sana, 3 botol kosong sudah cukup untuk ditukar dengan sebotol air berkarbonat, iaitu 1 botol air berkarbonat. Ikut cara ini, kita selesaikan cepat. 360 botol bahagi 3 dapat 120 botol berkarbonat. Hanya berkarbonat, bukan termasuk botol. Faham belum? Kalau dah faham, like dan follow Cikgu Surya.